Assalamualaikum. Hari ini saya sambung panduan kelas digital untuk guru menyemak hasil kerja murid. Okay, seperti biasa kita klik bahagian kelas digital. Di sini tersenarai tugasan yang kita beri. Dekat sini rumusan tugasan. Maknanya semua kelas yang kita bagi tugasan akan terpapar kat sini. So ada dua cara untuk kita semak. Pertama, kita boleh terus klik pada tajuk tugasan. Dia akan bawa kita ke responses soalan yang kita bagilah. Jadi dekat sini pun kita boleh tengok. Dan yang kedua, kita scroll sikit ke tepi. Pada bahagian tindakan, boleh tekan lihat maklum balas. Okay, kemudian pada ruangan lihat maklum balas ni akan tersenarai nama-nama murid yang berada dalam kelas. Yang berwarna hijau tu bermakna murid tersebut telah memberikan maklum balas lah. Dan yang kosong, dekat sini kita boleh tengok bagaimana murid salah. Okey, kita boleh tengok dan kita boleh scroll satu persatu murid yang masih belum menyiapkan tugasan. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.